Bayangkan dunia ini tanpa pekerja. Bagaimana tanpa buruh membina bangunan, tiada orang mengangkat sampah, tiada orang menghidupkan enjin kilang, tiada doktor di bilik rawatan, tiada guru di dalam kelas. Tentulah sunyi, lesu dan kaku. Maka persoalannya, siapa yang membina tamadun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita bersiaran secara langsung dalam Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Semestinya Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh penaja rasmi kami Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia bersama dengan agensinya Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dan dibawakan dari lokasi bersiaran di Kompleks Balai Islam An-Nur, TMB Bangsar, Kuala Lumpur. Apa khabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Begitulah juga doa kami. Moga-moga anda yang berada di rumah maupun di mana saja dapat dilihat siaran ini. Doa kami semoga sihat walafiat. Baik, kita bersiaran pada malam ini sempena dengan Hari Pekerja. Bila sebut Hari Pekerja, ia bukan sekadar cuti, tetapi satu peringatan untuk menghargai tulang empat kerat seorang pekerja yang bernama manusia. Dari sisi Islam, pekerja bukan sekadar tukang buat kerja, tetapi lebih daripada itu sebagai pejuang rezeki, pembina tamadun dan penyambung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi membincangkan topik pekerja ke semua bangsa, kami bawakan 3 sosok tokoh pendakwah yang tidak asing lagi di negara kita. Ayuh kita berkenalan dengan ketiga-tiga panelis kita. Yang pertama, saya memperkenalkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Rektor Universiti Islam Selangor. Assalamualaikum, Profesor Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bertemu, salam sikit ni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam cium tangan. Salam cium tangan. Hari ini bila kita bincang topik Hari Pekerja, Datuk ingat tak apa pekerjaan mula-mula, pekerjaan pertama Datuk Farid Ravi? Ya, pekerjaan yang pertama saya lakukan selepas SPM. Saya kerja landscape. Apa tu? Landscape ni kerja tanam rumput, tanam pokok. Oh, hebat. Pencinta alam. Pencinta alam. Baik, terima kasih Datuk. Kalau lalu dekat Sungai Chou, sebahagian pokok-pokok tu hijau, bunga, menawan, air tangan saya tu. Patutlah, sekarang di rumah banyak cucuk tanam. Ya. Baik, bersama kita juga Sahibul Saadah Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, Timbalan Mufti Pahang, Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang sama tu, ingat lagi tak mula-mula kerja tu kerja sebagai apa? Saya habis mengaji di Koza. Sebelum ke Mesir, saya ganti cikgu bersalin. Jadi guru ganti lah. Itu yang pertama sekali lah kerja. Mengajar subjek apa tu? Mengajar subjek sirah. Sirah. Sirah, ingat lagi. Allah, guru. Memang daripada dulu sampai sekarang jiwa pendidik lah. Dan melengkapkan formasi kita, tentu sekali Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Zamri Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hariri. Boleh saya teka pekerjaan pertama Ustaz Zamri? Saya penyampai radio, betul ke? bukan. Belum lagi. Aduh. Sama seperti Datuk Badli Shah, guru ganti. Ya, tapi saya dulu mula-mula kenal Ustaz Zamri ni kira penyampai radio. Boleh buat sikit ni ke opening ke kalau radio? Nanti mood tak datang lagi. Mood tak ada. Tapi kalau saya Ustaz Zamri mula-mula lepas daripada belajar, saya mula-mula kerja dengan TV1 RTM ni sebagai penyampai waktu berbuka puasa. Masya-Allah. Daripada tahun 2008, 2014 tu guna suara saya lah. Contohnya, disampaikan waktu berbuka puasa bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Suara dia rupanya. Ini bocor rahsia lah. Baik, saya juga nak mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita, iaitu yang berbahagia Datuk Azman bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih Datuk
Di mana saja Datuk jadi KSU, tentu dia akan menganjurkan Forum Perdana Dewan Islam. Terima kasih Datuk. Dan turut bersama kami Yang Berhormat Insinyur Teknologis Tuan Zahir bin Hassan, merupakan pengerusi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Terima kasih Yang Berhormat bersama kami. Turut saya alukan timbalan-timbalan KSU, KSM, CEO PTPK dan juga CEO TMB yang bersama dengan kami, dan seluruh warga KSM, warga PTPK dan juga TMB yang turut bersama dengan kami. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita. Yang berbahagia Profesor Datuk. Hari Pekerja asal usulnya adalah satu rasa tidak puas hati daripada buruh di Amerika tahun 1886 kepada waktu bekerja. Akhirnya mereka Hariri, sahabat-sahabat ahli panel, para penonton di rumah yang saya kasihi dan hadirin hadirat, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berlaku mesti ada sebab musabab. Seperti mana berlaku di Amerika Syarikat, orang yang bekerja sebagai buruh berjuang habis-habisan daripada tahun 18 hingga 86. Dan pada 81 Mei 1886 mereka diberikan kebebasan dan juga suara mereka didengar, yang sebelumnya mereka bekerja 12 jam satu hari dan tidak ada cuti pelepasan hujung minggu, tidak ada cuti-cuti yang ditawarkan. Malahan mereka itu memang betul-betul dikerah tenaga. Sebab gini, konflik dia Ustaz Hariri, bila industri di luar melihat tenaga kerja ini akan meningkatkan lagi produktiviti syarikat, akan mengeluarkan lagi hasil dalam syarikat. Oleh yang demikian, mereka melihat kekuatan yang ada pada industri di luar dapat mengatasi kuasa politik pada masa itu. Sebab itu mereka tidak berbelah bagi, mereka tidak tunduh kepada desakan-desakan politik, sebab mereka yang menguasai industri menghasilkan produk itu nampak lebih dominasi. Tapi siapa yang akan buat kerja kalau rakyat sudah memberontak, kalau pekerja sudah tidak mau bekerja, tulang belulang mereka sudah membahasakan keletihan? Maka mereka turunlah ke padang. Daripada tahun 80 hingga 86 mereka berjuang habis-habisan, sehingga pada tahun 86 berlaku letusan yang begitu besar, ada berlaku kematian dan sebagainya. Barulah mereka setuju untuk dipertimbangkan hak mereka. Jadilah sehari kerja 8 jam, ada cuti hujung minggu dan sebagainya. Dan kita lihat di negara kita Malaysia, bilakah mula diaplikasikan cuti hari buruh ni atau cuti pekerja ni? Pada 1972 baru diperkenalkan. Begini, dalam Islam telah meletakkan asas-asas nilai kemanusiaan mengatasi wang ringgit. Sebab yang namanya khalifah, dia ada tuntutan-tuntutan, sama ada tuntutan duniawi dia, tuntutan ukhrawi dia. Dia bertanggungjawab sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. Kita semua bertanggungjawab untuk mengimarahkan bumi. Orang TNB, orang di universiti, orang di mana saja kita berada, kita bertanggungjawab. Kita adalah sebahagian daripada pembangunan negara. Kita adalah tanda kepada kejayaan sesebuah negara. Dalam masa yang sama, Islam menuntut supaya majikan bertolak ansur, majikan berperi kemanusiaan, sehingga ada unta pergi mengadu dekat Nabi SAW. Apabila unta itu tidak diberi rehat yang cukup, makan yang cukup. Itu unta. Ini bukan unta, ini manusia. Ya. Baik, itulah penting kita mengetahui dalam jendela Islam bagaimana Islam memandang kepada seorang pekerja. Baik, yang bagi Datuk Bad, bila kita sebut Hari Pekerja, temanya adalah pekerja kesuma bangsa. Ini satu tema yang begitu puitis, yang menghargai tentang tulang empat kerat yang membina tamadun manusia. Soalan saya, kenapa Islam begitu mementingkan tentang kerja ini dan menghina orang yang berpeluk tubuh tu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih hadinda saya Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud, rakan-rakan bicara wara pada malam ini, kekanda saya Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan Tuan Haji Zamri bin Zainal Abidin, para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, moga-moga berbahagia sekalian. Ya,
Islam adalah agama yang menjaga maruah dan menjaga kemuliaan insan, karamah insaniyah. Maka kita bekerja ni bukan semata-mata untuk mengisi perut, tetapi untuk menjaga maruah kita. Kerana bila kita bekerja, kita akan membebaskan diri daripada kehinaan mengemis dan kehinaan meminta-minta. Sebab itu dalam hidup, kalau kita nak berjaya, kata orang tua-tua, kena ada 3 perkara. Nasab, kasab, nasib. Saya tak ulailah 3-3. Kasab ni kerjaya. Profession kita, pekerjaan kita akan menentukan kejayaan. Benar, Islam adalah agama yang sangat anti kepada golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada kerja. Dia paling tak suka. Maka kalau malam ini kita terdiri daripada golongan yang sedang bekerja, alhamdulillah, bersyukur. Tetapi jadilah pekerja yang bagaikan kesuma. Jangan jadi pekerja bagaikan daun kesum. Lain tuan-tuan, kesuma dengan daun kesum ni lain. Kesum ni orang buat guna dalam masakan untuk hilangkan bau hanya ikan, menaikkan rasa masam dan juga pedas, nak memberi rasa segar kepada rempah. Contoh orang buat laksa, asam pedas, masak lemak, cili api, apalagi tepoyok ikan patin, ikan rebus air asam. Surlah banyak-banyak makanan menggunakan daun kesum. Tetapi kesum memang menyedapkan asam pedas. Tetapi ingat, kesum tak pernah jadi lauk utama. Kesum sekadar jadi peneman, bukan penentu rasa. Kesum mewangikan masakan, tapi daun kesum tak pernah bertahan lama. Sekali rebus, harumannya hilang, daunnya lecur, dibiar dan akhirnya dibuang. Maka jangan jadi kesum dalam hidup orang. Ada bila diperlukan, dilupa bila kenyang. Bila makan sering ditolak ke tepi, bahkan kadang-kadang dibuang terus sebelum dihidang. Kita jangan jadi daun kesum. Kita nak jadi pekerja yang bagaikan kesuma. Kesuma tak perlu dimasak, tapi harumnya juga bukan pada hilangan, tapi pada tutur, budi dan harga. Itulah kesuma. Wallahualam. Pelik saya. Daun kesum pun boleh jadi modal ceramah saya. Ini hebat Datuk Badi. Lapor. Marvelous. Lapor. Baik. Tapi itulah istimewanya perkataan kesuma yang begitu puitis, nak menggambarkan tentang bagaimana bunga ataupun kita menghargai pekerja kita. Baik. Dalam konteks negara pada waktu ini, Malaysia Madani, I berdiri itu maknanya ihsan. Dan makna dalam ihsan dalam ungkapan Madani ini bukan sekadar satu retorika, tetapi ia perlu dihayati dalam sektor pekerjaan. Bagaimana Ustaz Zamri, konsep ihsan ini boleh diterapkan dalam budaya kerja? Silakan. Okay. Terima kasih saudara moderator Adinda Ustaz Hariri dan barisan panel serta Difdil Kehormat dan seluruh khalayak yang hadir pada hari ini dan juga para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ke Yathrib pada masa itu, sabda pertama baginda SAW kepada khalayak Yathrib adalah Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Yang bermaksud orang-orang yang berkasih sayang akan dikasihi oleh Yang Maha Penyayang. Dan kasihilah ahli ataupun penduduk bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh penduduk langit. Ini menunjukkan adanya satu pembaharuan secara halus, secara lemah lembut oleh Rasulullah SAW kepada penduduk-penduduk Yathrib yang pada masa itu berantakan antara Aus dan Khazraj ini puluhan tahun lamanya, hampir 100 tahun mereka hidup dalam keadaan bermusuhan. Walhal Yathrib itu, saya pernah membuat satu usaha untuk tawaf seluruh Madinah. Nak kenal Madinah asal ni seluas mana. Tak luas pun. Saya ingat dengan Kuala Lumpur ni pun jauh lebih besar Kuala Lumpur. Tapi bayangkan dua kaum yang asalnya daripada satu rumpun boleh berantakan. Dan dalam masa yang sama, orang-orang Yahudi yang telah menghuni kota Yathrib itu juga dalam tempoh yang hampir sama, iaitu 100 tahun, telah menindas mereka ini dan juga memperolok-olok serta memperkatak-katikkan mereka sebagai bukan lagi seorang pekerja, bahkan seorang hamba. Jadi jelas di sini Rasulullah SAW telah memberikan mandat ataupun memberikan amanat bahawa kita semua perlu berkasih sayang. Tidak ada sebarang perbezaan di antara bos ataupun ketua majikan dengan pekerja dari sudut kemanusiaannya, dan tidak ada juga
pengkelasan sama ada bangsa Yahudi ke, Arab ke, Aus ke, Khazraj ke, semuanya punya hak yang sama. Maka sebab itulah antara ayat Al-Quranul Karim yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumaat khasnya kepada kaum muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum karabah dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman, dan ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya itu supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Bayangkan setiap hari Jumaat ayat ini dibacakan oleh khatib dan ditekankan soal ihsan. Ihsan ini dia infinity sifatnya. Buat baik setinggi-tinggi semampu mungkin, sehebat mungkin. Dan buat baik di antara siapa? Di antara umat ini. Dan di hadapan para khatib dan para Jumaat pada hari itu adalah golongan yang pelbagai, sama ada majikan ataupun pekerja, ibu bapa, anak-anak dan sebagainya. Semuanya ditekankan dalam soal ihsan. InsyaAllah saya akan sambung bicara tentang ihsan ini dalam pusingan berikutnya. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zamri atas uraian yang telah diberikan. Alhamdulillah, pusingan pertama kita telah mukaddimah tentang tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah selepas ini kita akan bincangkan apa pula tanggungjawab majikan kepada pekerja, tanggungjawab pekerja kepada majikan, dan bagaimana membina hubungan kepada kedua-dua entiti ini untuk menjadi satu organisasi yang cemerlang. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali semula di siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia bersama dengan agensinya PTPK dan dibawakan dari Kompleks Balai Islam TNB Bangsar Kuala Lumpur. Baik, kita nak sambung semula bicara kita di atas tajuk pekerja kesemua bangsa. Saya nak pergi pada Datuk Badli Shah terlebih dahulu sebelum pergi kepada Datuk Farid Ravi. Ini soalan yang saya naikkan dalam iklan di media sosial. Nurtiza minta tanya. Nurtiza punya soalan. Dia kata, apa tanggungjawab seorang pekerja kepada organisasi, dan boleh ke kalaulah kita tak puas hati kepada bos ataupun majikan tempat kerja, kita tulis dekat media sosial ataupun upload di status kita. Datuk, macam mana tuan? Terima kasih. Apakah tanggungjawab pekerja terhadap majikan? Ada satu akronim dia panggil HAT, H-A-T, Honesty, Accountability dan juga Trustworthiness. Nombor satu sekali, tanggungjawab kita mesti jujur, mesti ada sidik dan amanah. Okay. Ada accountability, ada pertanggungjawaban. Tanggung di dunia, jawab di akhirat pekerjaan kita itu. Trustworthiness ni boleh dipercayai, iaitu amanah. Sementara itu, majikan pun dia ada tanggungjawab juga kepada pekerja dia. Dia ada akronim dia dipanggil CARE. Compassion, appreciation, respect, empowerment. Ringkasnya, kalau tanggungjawab ini kita abaikan, pekerja tak tunaikan tanggungjawab terhadap majikan atau majikan tak tunai tanggungjawab terhadap pekerja, bila terabai saja akan timbullah konflik. Maka ada pekerja yang tak puas hati, protes dan sebagainya. Dalam Islam, menyuarakan ketidakpuasan hati adalah hak. Tetapi cara meluahkan itu mesti ada adabnya. Kita boleh tegas tapi jangan sampai menghina. Kita boleh mengkritik tapi jangan sampai membakar. Kalau kita bersuara melalui saluran yang betul, melalui Kesatuan Pekerja misalnya, maka itu sangat dihormati. Nak menyanggah majikan sekalipun mesti ada cara. Kata orang tua, elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, mana pergi orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang mencaci. Bila menyanggah tidak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Sebab itu tadi kita sembahyang isyak berjemaah dalam masjid. Apa pelajaran makmum dengan imam? Imam tu bos, kita makmum ni umpama pekerja. Kalau imam rukuk, kita rukuk, imam sujud, kita sujud. Tapi kalau imam tersalah, patutnya dia rukuk, tiba dia terus melolong je sujud. Boleh kita menegur, tapi jangan tendang punggung dia, jangan kekoh kepala dia.
Ada cara dengan cara lembut. Subhanallah, pakai tasbih. Jangan takbir, semangat tak boleh gitu. Tasbih saja. Takut terkejut tu imam tu kan. Artinya itu adab kita nak menegur orang yang lebih daripada kita. Saya ingin mengajak para penonton sekalian. Mari, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kalau kita rujuk. Allah perintah kepada Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun. Tapi dakwah itu mesti dijalankan dengan cara yang lembut walaupun Firaun itu sekejam-kejam manusia. Bos kita kalau jahat pun dia baru jahat macam Firaun. Firaun ni Firaun betul. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Maka wahai Musa, wahai Harun, bercakaplah kepada Firaun dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan ingat dan takut kepada Allah. Rujuk surah Taha ayat 44. Maka kita para pekerja nak menegur, silakan, tapi berhikmahlah. Mari belajar daripada cara Nabi Musa dan Nabi Harun. Bos kita pun tidaklah sejahat Firaun. Kita pun taklah sebaik Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka bercakaplah dari hati yang mahu membina, bukan dari amarah yang mahu membinasa segala-galanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini nasihat yang amat baik. Jadi minta bos-bos cut part tadi, send dalam grup WhatsApp. Baru ada care sikit ya. Baik, yang bagian Datuk. Sebagai seorang majikan, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, ni senang kita tanya ni. Macam mana nak mengurus pekerja yang ramai, macam-macam perangai, ada yang begini. Macam mana untuk menjaga kebajikan dan juga mereka tu rasa dihormati? Silakan. Ya, Ustaz Hariri, kita tahu bahawa sesebuah institusi ataupun sesebuah syarikat, dia tidaklah tertegak kerana bos dan 2-3 orang pengurusan atau barisan pengurusan kanan dan sebagainya. Dia adalah dibina atas dasar atau dibina dengan penggarapan tenaga daripada pihak atas sampai ke bawah. Bos ni kadang-kadang dia mengarah aja, tapi yang melaksanakannya anak buah. Anak buah itu dia siang, petang, pagi, malam, kadang mengekang masa, berkorban tenaga dan juga waktu yang sepatutnya bersama keluarga ditumpahkan untuk majikan. Jadi kita lihat kalau ada satu hubungan yang baik di antara majikan dan juga pekerja, saya yakin institusi itu akan lebih makmur. Kerana saya yakin nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan yang dibina dalam sesebuah industri hendaklah menjadi asas kepada kekuatan. Saya sebagai Naib Chancellor, saya mesti tahu industri pendidikan sebab universiti dan juga TNB tak sama. Okey. Industri pendidikan 70%, 30%. 70% akademik, 70% berkaitan dengan pentadbiran. So bagaimana saya harus mencorakkan masa depan akademik di universiti, masa depan pensyarah, masa depan pelajar dari sudut research dan sebagainya. Kalau mereka tidak memberi kerjasama, saya tidak boleh pergi kepada peringkat lebih tinggi, kematangan program dan sebagainya. Sebab itu, apa yang kita berjanji hendaklah kita tunaikan. Ini mengingatkan saya kepada surah Al-Ma'idah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka tunaikanlah, langsaikanlah segala perjanjian-perjanjian kamu bersama mereka. Maksudnya kita sudah ada perjanjian. Majikan bila menerima pekerja masuk, sudah ada kontrak di sana. Tapi yang bestnya, masa interview, anak buah ni bila kita nak interview kandidat, dia akan jawab semua boleh. Semua boleh. Kan? Kerja lebih boleh? Boleh. Kalau di luar bidang bagi kerja sikit boleh? Boleh, semua boleh. Cuba dah 5 tahun dia dah confirm jawatan kan. Cuba buat lebih sikit, ni bukan kerja aku. Memang cak ayam betul lah. Kan? Ini bukan saya, kenapa saya kena buat, bukan bahagian saya. Masa interview itu semua boleh. Sekarang dia kena merasakan bahawa ini kita punya. TNB ni saya, kami punya, kita punya, keluarga besar punya. Jadi begitulah kita harus melihat bahawa apa yang kita bina bersama ini adalah untuk kita mengecapi kejayaan secara bersama. Sebab itu kita mesti melihat bahawa apa majikan janji kepada pekerja dan apa yang pekerja janji untuk majikan. Dia kena ada at-ta'awun dalam konsep membina sesebuah industri atau sesebuah institusi. Itu yang penting, konsep ta'awun. Kalau konsep ta'awun Ustaz Zamri, tentulah sekali hubungannya adalah pekerja dan juga majikan.
Jadi bagaimana kita nak hidupkan antara kedua-dua ni, rasa seronok bekerja, saling percaya mempercayai, dan juga inilah resepi untuk mendapat keberkatan dalam pekerjaan. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam prinsip Malaysia Madani dengan jelas disebut dalam dua prinsipnya itu hormat dan keyakinan. Ya? Hormat dan keyakinan. Kenapakah dua prinsip ini ada di dalam 6 tonggak Malaysia Madani tadi? Sebab kalau kita lihat dengan hilang rasa hormat antara rakyat dengan pemimpin, ketua majikan dengan pekerja, kita boleh lihat bagaimana berantakannya sesebuah negara, sesebuah organisasi dan sebagainya. Seperti tadi Datuk Bali Shah menyebut bagaimana cara menegur, ya, pekerja boleh menegur majikannya dengan saluran yang betul, ya, melalui mesyuarat dan sebagainya. Saya selalu tekankan mesyuarat ini ataupun syura ini adalah salah satu daripada prinsip dan tonggak di dalam Islam, sehingga kan salah satu surah dinamakan surah Asy-Syura, dan disebut bagaimana umat Islam ini menggerakkan pentadbirannya, tata kelolanya adalah dengan syura, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, ya. Banyak lagi ayat tentang syura ini yang belum kita gali. Maka sebab itulah untuk melaksanakan, ya, hubungan yang mesra, yang baik, yang tuntas di antara pekerja dan majikan, perlu ada dua tonggak ini, iaitu hormat dan juga keyakinan. Bagaimana boleh datang keyakinan antara seorang pekerja? Kita ambil konteks pekerja terlebih dahulu, ya. Pada hari ini 1 Mei 2025 disambut di peringkat negara kita pekerja kesuma bangsa. Kesuma tadi ada banyak makna. Salah satu maknanya si bunga, kan, tapi kita tak naklah si bunga dalam apa istilah yang digunakan di khalayak netizen dan sebagainya, ya. Kita mahu bangsawan. Jadi makna pekerja ni bangsawan bangsa. Di sini para majikan perlu menunjukkan dengan penuh keyakinan kepada para pekerja tadi bahawa mereka adalah bangsawan sebenarnya. Mereka adalah golongan yang dihargai, golongan yang berjasa. Walaupun mereka bekerja di serendah-rendah level ataupun peringkat katakan, ya, tapi sebenarnya semuanya menggerak ke arah satu matlamat, itu kemajuan dan kejayaan bangsa kita. Walaupun TNB contohnya sebuah syarikat, tanpa TNB bergelap, kita kata Datuk Bat tadi, kan. Jadi semuanya ada fungsi dan ada matlamat untuk membangunkan bangsa. Walaupun kita dah terapkan di segi misi, visi sesuatu syarikat dan sebagainya, motonya begitu indah, ya. Kalau saya ingat kalau di syarikat elektrik Mesir dulu, dia sebut ayat Quran lagi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu moto dia, masya-Allah. Tapi kalau majikan tidak menunjukkan bahawa pekerja tadi dihargai dalam sesuatu organisasi, dia akan melunturkan keyakinan, apatah lagi rasa hormat tadi. Maka sebab itulah pihak majikan mesti menunjukkan rasa hormat dan keyakinan kepada para pekerja tadi, dan timbal balasnya insya-Allah para pekerja akan memberikan tindakan yang sama, iaitu hormat dan keyakinan kepada majikan. Dengan itu harmoni di antara hablum minallah dan juga hablum minan nas akan terlaksana dalam sesuatu organisasi juga negara. Wallahu alam. Alhamdulillah, itulah resepi untuk memastikan organisasi kita dan juga kerja buat kita di pejabat ini rasa seronok, rasa harmoni kerana adanya hormat menghormati di antara bos dan juga pekerja. Baik, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton kami ataupun yang baru sahaja bersama dengan kami. Kami sedang bersiaran secara langsung bersempena dengan Hari Pekerja, dan anda boleh juga yang menonton melalui Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM boleh memberikan komen ataupun apa-apa pandangan anda ataupun ucapan yang boleh ditumpahkan di dalam live streaming Facebook kami. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan bersama dengan penaja rasmi kami, Bank Islam Malaysia Berhad, bank terbaik di Malaysia, juga bersama dengan penganjur kami, Kementerian Sumber Manusia dan juga PTPK, dan dibawakan dari Masjid TNB Bangsa Kuala Lumpur. Baik, pada sesi ini ataupun pusingan ini, saya nak kupas sedikit. Bila nak membentuk tenaga manusia, Datuk Farid, ia bukan sekadar tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia mempunyai pusat-pusat latihan, antaranya institut dipanggil sebagai ILP, latihan perindustrian, yang menawarkan pelbagai kemahiran-kemahiran di bawah pakej TVET untuk melatih tenaga pekerja yang mahir.
Tetapi juga ia tanggungjawab institusi pendidikan seperti universiti, kolej dan sebagainya bagi memastikan kita dapat melahirkan pekerja yang berkemahiran dan juga berintegriti. Bagaimana Datuk melihat peranan institusi pendidikan? Terima kasih Ustaz Hariri, sahabat-sahabat ahli panel yang saya kasih sekalian. Institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebab di situlah mereka diasaskan, mereka dibentuk dari sudut pemikiran, dari sudut wataknya, dari sudut perilaku mereka dan kefahaman mereka. Pertama sekali, saya melihat universiti ataupun institusi pendidikan tinggi mestilah ada modul yang lengkap yang menggabungkan antara ilmu dan nilai. Ada ilmu, ada nilai. Saya ada baca sebuah buku Ustaz Hari tapi tak habis baca. Sebab kita bukannya pakar sangat dalam bahasa Inggeris. Buku ni berjudul Excellent Without a Soul. Karangan Profesor Harry Levis daripada Universiti Harvard. Dia tulis buku bahawa universiti-universiti yang terkemuka di dunia ini adakah berjaya melahirkan graduan yang seimbang emosinya di antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat. Pelajar ini disajikan dengan akademik. Mereka faham selok-belok. Kalau sesuatu subjek mereka kuasai, nama pun universiti terkemuka dan pelajar yang masuk pun memang pelajar-pelajar yang betul-betul cemerlang melalui beberapa sesi interview. Tapi adakah kecemerlangan akademik itu sudah memadai untuk menjadikan mereka akan berperanan dalam pembangunan manusia? Seimbang atau tidak emosi mereka dalam pembangunan dunia? So, mesti ilmu dan nilai digarap bersama. Kalau kita lihat di universiti pun ada saja program-program tarbiyah, program-program yang panggil kalau setengah universiti ada buat usrah contohnya kan. Itu yang pertama. Yang keduanya pembelajaran berasaskan industri. Kalau KPT ada 2U, 2I. 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Maksudnya pelajar ini dibuat engagement dekat industri supaya pelajar ini boleh mengambil latihan yang cukup dan mereka sudah membiasakan diri dengan industri-industri tertentu. So itu yang timbul 2I, 2U atau 2U, 2I. Bukan 2 untuk you, 2 untuk I. Bukan. Jangan salah faham ya. Pen merah, pen biru. Baik macam tu. Baik. Yang ketiga, pemupukan akhlak melalui aktiviti komuniti dan juga khidmat masyarakat. Ini penting supaya pelajar ini biar ada engagement dengan masyarakat. Jangan dia kosong. Ustaz Hariri, dia belajar akademik, lepas tu dia belajar teori, tapi dia tak tahu apa yang ada dalam masyarakat. Ini akan mengajar dia nilai-nilai kemanusiaan, sifat timbang rasa dan cakna kepada persekitaran. Pernah tak pelajar yang belajar di universiti terkemuka ni masuk ke kampung, masuk ke Felda, masuk ke Ulu Temeling contoh? Dia faham? Pernah tak dia masuk ke kawasan-kawasan ni? Pernah tak dia lihat kawasan ni apa yang mereka perlukan? Supaya bila dia pegang satu jawatan di peringkat atas, dia akan nampak sampai kat bawah apa yang mereka perlukan. Dia tak nampak di circle dia saja, persekitaran dia. Ini penting. Yang seterusnya adalah peranan pensyarah sebagai murabbi dan role model. Dan kita lihat contoh ada beberapa industri di luar sana yang permulaannya Ustaz Hariri adalah research base. Contoh, final year student, katakan Ustaz Hariri final student. Okey, Hariri, Aina you buat satu projek, katakan ambil subjek pengurusan, Aina you buat satu projek untuk memajukan industri kecil. Okey. So Hariri buat sampai jadi, sampai benda tu boleh implement. Sekarang contohlah saya sebut saja, Grab ke apa semua itu adalah research base dulu. Yang dihasilkan oleh pelajar final year. Banyak begitu di luar sana. So kita mau pelajar final year, give idea. Profesor di universiti, give idea. Macam mana nak selesaikan masalah keperluan di industri di luar sana supaya mereka boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau saya ni sudah duduk di dalam, katakan duduk jabatan agama sudah 20 tahun, mungkin saya tak ada idea dah Datuk. Tapi pelajar yang baru dia ada engagement dengan industri, dengan masyarakat, mungkin dia ada 1-2 idea. Macam mana nak majukan. Kan? Contoh, itu di antaranya lah. Ya, bagaimana kita nak lihat engagement universiti dengan masyarakat dan keperluan supaya tenaga kerja yang dihasilkan dia tidaklah jadi kekok bila dia keluar di medan yang sebenarnya bila dia bekerja kelak. Maknanya kita kena gabung antara ilmu atau akademik dan juga industri lapangan. Dan ini yang dibuat oleh ILP tu. Ada 33 ILP di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bukan sekadar mengajar tentang ilmu tetapi kita mahir dari sudut industri. Baik. Ustaz Zamri, bila kita sebut tentang kerja ni,
Salah satu elemen pendidikan kerja yang perlu ada dalaman ini adalah kita rasa kerja itu sebagai satu ibadah. Tapi nak rasa ni kadang-kadang terpisah. Dia jadi macam ibadah ni duduk dalam solat, kerja ni luar daripada ibadah. Macam mana kita nak rasakan elemen ibadah dalam pekerjaan kita? Silakan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ini penjelasan yang Rasulullah SAW berikan kepada persoalan bagaimana mereka yang berhijrah tetapi tidak sama niatnya dengan hijrah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Apa pun dia kembali kepada soal niat. Ya, cetusan dalaman, domir, ya, istilah bahasa Arab domir, bisikan dalaman bagi seseorang insan itu apa sebenarnya? Adakah mereka ini datang hanya semata-mata keluar rumah untuk mencari rezeki, yang terjadi di luar rumah itu bukan urusan aku, ataupun dia terfikir tentang kalaulah aku tidak menyumbang kepada pembangunan negara, keamanan negara, keharmonian negara, maka siapa lagi? Kalau itulah niatnya, maka segala gerak kerjanya itu adalah ibadah. Cuba kita bayangkan bersama, 1/3 daripada hari kita adalah bersama-sama dengan masyarakat, sama ada dengan majikan, dengan organisasi dan sebagainya. Maka sebab itu, tanpa ada niat yang tulus dan tanpa ada gerak kerja yang teratur, bermakna 1/3 daripada hari kita adalah terbuang daripada konteks ibadah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya, jadi bayangkan 1/3 hari sudah dibuang daripada konteks ibadah ataupun terbuang, maka bagaimana kita dapat atasi 2/3 hari yang lain, ya, yang berikutnya itu tadi, ya. Sudah tentu balik, rehat, letih, makan, minum. Jadi kalau ibadah tu hanya solat, hanya zikir, hanya berada di masjid dan sebagainya, adakah kita mempunyai satu nisbah yang mencukupi sampai mengatasi daripada 1/3 tadi, ya? Jadi sebab itulah apa-apa pun kita mesti bermula dengan niat. Dan niat sahaja tidak mencukupi tanpa ada kemahiran. Di negara kita ini sebenarnya kita sudah mempunyai satu sistem yang cukup lengkap. Ya, kita ada semua kementerian sumber manusia yang mengawasi semua aktiviti ini tadi. Kita ada pula perbadanan untuk membangunkan, ya, kemahiran, ya, yang diketuai oleh yang berhormat kita dan sebagainya. Ya. Semua ini telah terjalin dengan begitu rapat dari sudut sistem. Tapi sayang kalau kita tidak dapat menghayati sistem ini tadi, maka ia hanya sekadar satu sistem dan tidak melata kepada peringkat masyarakat. Maka sebab itu mari kita renung-renungkan bersama, ya. Kenapa pada bajet 2024 yang lalu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 7 bilion ringgit untuk pembangunan TVET, ya. Dan ini sebenarnya bertepatan dengan konsep dan juga teras Malaysia Madani itu sendiri, daya cipta, ya, daya cipta. Dengan membangunkan daya cipta, mengembangkan idea-idea daripada anak watan sendiri, maka insya-Allah Malaysia menjadi negara yang berdikari, bukan hanya sebagai harimau Asia, bahkan lebih daripada itu lagi, barakah dunia wal akhirah, insya-Allah. Yang penting adalah niat kita, ya. Itu. Baik, Dato' Badli Shah, bila negara kita berubah daripada zaman industri kepada teknologi, ada beberapa pekerjaan yang pupus. Antaranya jurutaib dah tak ada dah. Pemberi resit menunggu di bank pun dah tak ada dah. Tapi bila kita nak berganjak ke zaman AI, akan ada beberapa sektor pekerjaan tradisional yang akan pupus. Bagaimana pekerja Muslim nak mempersiapkan diri mereka supaya sentiasa relevan dan dipertingkatkan kemahirannya, Datuk? Ya, terima kasih Muslimin Muslimat sekalian. Dia satu sifat manusia ni, dia suka gundah gelana, keluh kesah. Dia duduk forum ni pun dia resah juga, bila lah nak habis forum ni. Habis forum bukan ada makan ke tidak, dia risau tak tentu arah. Tapi itu Allah sebut, innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua. Manusia ni memang suka keluh kesah, gelisah, bila susah sikit dia resah. Itu surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Ketika kalkulator mula dicipta, ramai yang takut. Apa gunanya kita belajar ilmu matematik dan kira-kira? Nanti manusia jadi malas semuanya. Bila komputer mula mengambil alih tugas-tugas pejabat, ramai risau. Habis kerja kerani, habis kerja jurutahap. Tapi kita lihat hari ini, kalkulator tidak pernah membunuh ilmu matematik. Komputer tidak memusnahkan pekerjaan, bahkan melahirkan pekerjaan baru. Banyak ciptaan-ciptaan dulu yang ditakuti,
konon boleh menggantikan manusia tetapi menjadi sahabat kita hari ini. Contoh ketika mesin jahit dicipta, tukang jahit risau akan hilang kerja. Tapi lihat hari ini, industri fashion berkembang. Kerjaya mereka masih ada, bahkan lebih kreatif lagi. Ketika manusia mencipta traktor atau traktor, orang kampung takut dah tak ada kerja lagi di ladang. Tapi hakikatnya sekarang ladang makin luas, hasil makin banyak, peluang kerja makin pelbagai. Ketika mesin cetak dicipta, cendekiawan zaman dulu risau, ilmu akan jadi murah. Tak ada lagi orang nak belajar bersungguh-sungguh mencatat nota. Tetapi dengan mesin cetak memperluaskan ilmu kepada jutaan manusia. Ketika dicipta telefon, faksimili dan email, risau surat-surat pos dan pejabat pos tidak lagi relevan. Tetapi hari ini industri komunikasi tetap juga berkembang. Ustaz Aridi dapat kad raya kan? Dapat. Dapat siapa hantar? Datuk Postman Fadli Shah ke hantar. AI yang hantar? Postman yang hantar. Ketika automated teller machine ATM dicipta, kononnya akan menamatkan tugas juruwang di bank. Tetapi ternyata bank terus hidup kerana manusia tetap perlu nasihat kewangan dan juga interaksi. Ketika dicipta aplikasi navigasi GPS, Google Map, Waze dan sebagainya, ada yang risau generasi muda nanti tak pandai baca peta topo, tak pandai ilmu geografi. Tapi hari ini teknologi peta telah melahirkan lebih ramai pemandu, kurier, logistik pakar. Satu industri yang baru pula dibina. Maka saudara, wahai para pekerja, teknologi bukannya titik noktah, tapi tanda koma yang membuka ayat baru dalam kehidupan umat. Bukan semua pekerjaan akan pupus, tetapi semua pekerja perlu bersedia untuk berubah. Berubah ataupun rebah. Kerana kita tidak boleh melawan arus AI dengan nostalgia semata-mata. Tetapi kita boleh melayarinya dengan kemahiran baru, nilai insani dan jiwa Islami, insya-Allah. Masya Allah. Ketika mana AI makin berkembang, dibuat satu manusia yang boleh bercakap, bukan manusia sebenar. Ketika itu moderator forum mula risau. Jawatan dia sudah tiada. Risau juga saya ni Kang. Kang forum perdana dah tak ada pengacara. AI saja tanya soalan. Panel tetap ada. ChatGPT panel. Kan jadi susah tu. Tapi betul lah, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sebelum itu saya nak minum terlebih dahulu. Lain macam sedap air Bank Islam ni. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu sekali lagi lah, tapi sudah sampai di blok yang terakhir secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan bersama penaja kami Bank Islam Malaysia Berhad bersama dengan penganjur iaitu Kementerian Sumber Manusia, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dan dibawakan dari Komplek Balai Islam An-Nur Masjid TMB Bangsar Kuala Lumpur. Sedar tak sedar, forum bertajuk Pekerja ke Semua Bangsa sudah sampai di penghujungnya. Walau bagaimanapun, kita nak memberi take away, membungkus modal-modal ilmu kita malam ini dengan kesimpulan yang diberikan oleh panelis. Saya nak mulakan dengan yang ujung dahulu, membawa ke sini. Silakan Ustaz Zamri, silakan. Terima kasih Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pusingan ketiga ini, saya ingin simpulkan satu renungan mungkin tidak jauh sangat ke depan, mungkin sekadar 10 atau 15 tahun ke depan. Apakah yang akan terjadi kepada negara kita? Ya, adakah negara kita akan terus berkembang atau merudum? Tanggungjawab itu ada pada kita pada hari ini, pada kita majikan dan juga para pekerja pada hari ini. Apakah kita mampu menyediakan satu backup plan, ya, satu succession plan dan sebagainya untuk melahirkan pekerja-pekerja daripada kalangan belia pada hari ini atau anak-anak pada hari ini yang memahami inspirasi sebenar pembangunan negara dan juga bangsa. Dan mereka juga mempunyai keseimbangan, ya, di antara dunia dan akhirat. Atau mereka hanya dikenali sebagai penggerak-penggerak mesin sahaja, ya, yang hanya tahu mengendalikan AI. Anak-anak muda pada hari ini bukan main cekap lagi mengendalikan AI, sehingga kan tak pernah belajar muzik pun tapi boleh cipta lagu. Saya terkejut dan dia kata ini lagu ni AI. Saya pun jadi lagu ni kalau nak kira level Datuk M. Nasir tu kurang lah kan. Tapi lagulah juga, ya. Apakah nanti kita akan hidup sebagai pengguna-pengguna teknologi yang kritikal, yang ataupun pengguna-pengguna teknologi yang begitu fanatik? Maka tugas itu pada hari ini,
Tugas itu terletak pada pemimpin pada hari ini, pada majikan pada hari ini dan juga pada para pekerja hari ini. InsyaAllah dengan kesedaran inilah maka kita dapat menyediakan backup plan untuk maju lebih jauh ke depan. Mungkin bukan 10-20 tahun, bahkan 100 tahun insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Datuk Ban. Muslimin muslimat sekalian, di saat dunia bercakap tentang IT dan juga AI, kita khususnya para pekerja Muslim harus ada versi kita sendiri. IT bukan sekadar information technology tetapi juga iman dan takwa. AI bukan sekadar artificial intelligence tetapi juga akhlak dan juga ihsan. Jika dunia sedang berlari dengan AI, artificial intelligence, maka ummah harus bangkit dengan AI, akidah dan istiqamah, digilap dengan adab dan integriti, digerakkan oleh amanah dan ihsan, disuburkan oleh amal dan ilmu, ditunjangi oleh asbab dan ikhtiar, dan dilonjakkan dengan anjakan dan iltizam. Mari kita jadi pekerja kesuma bangsa yang bukan hanya hebat di mata dunia tetapi mulia di sisi Tuhan. Pekerja kesuma bangsa kita bukan hanya mencari makan tetapi juga untuk mencari makna. Kita bukan sekadar menyusun batu bata tetapi kitalah yang membina bangsa dan negara. Dan hari ini kita sedang merayakan kejayaan mereka, para pejuang tanpa tanda jasa. Hari pekerja penghormatan kita untuk setiap titis keringat yang jatuh. Kerana tiada pekerja, tiada kerajaan, tiada negara. Selamat Hari Pekerja, pekerja kesuma bangsa. Masya Allah, hidup Datuk. Tahu saya pun semangat ni. Semangat. Baik, Profesor Datuk. Datuk yang memulakan, Datuk yang perlu menutupkan. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Hariri, sahabat-sahabat saya yang banyak saya belajar pada hari ini, ibu ayah para penonton dan juga hadirin di Dewan Masjid yang dimuliakan Allah. Ada beberapa perkara yang ingin saya pesan pada diri saya dan juga sekalian yang hadir dan juga sekalian yang menonton. Pertama sekali, kerja itu adalah ibadat. Semua kita tahu kerja adalah ibadat. Oleh demikian, niat bekerja kerana Allah. Yang keduanya, menjaga etika dan akhlak semasa kita bekerja sebagai seorang pekerja. Yang ketiga, komited serta istiqamah ketika bekerja. Yang keempat, bersikap jujur dan amanah dalam pekerjaan. Yang kelima, menjaga hubungan baik sesama pekerja. Yang keenam, tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketujuh, menghindar diri dari perkara-perkara syubhat. Hal ini terpakai kepada top management sampailah kepada buruh sekecil-kecil buruh, sampailah kepada pengawal keselamatan. Tiada seorang pun yang dikecualikan. Jangan sesiapa pun dalam sesebuah institusi atau industri merasakan diri dia kayangan, diri dia terbela, diri dia adalah terlalu imun. Kita semua adalah answerable. Orang kampung saya kata answerable. Waduh, kita semua answerable kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap wang ringgit yang kita terima, kita kena bertanggungjawab. Setiap pemimpin adalah memimpin. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah memimpin, pemimpin. Setiap pimpinan kamu akan ditanya barang yang dipimpin. Kita akan disoal, majikan kita akan disoal. Setiap wang ringgit yang kita bawa balik, berbaloi ataupun tidak, dengan keringat yang kita tumpahkan di tempat kita kerja. Ingat bagaimana kita melangkah masuk ke alam pekerjaan mula-mula dengan penuh keazaman, dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan tinggalkan nama baik sepanjang kita bekerja. Buatlah baik, ayuhai rakan. Ke dalam laut kamu dicampakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Terima kasih. Masya Allah, satu kesimpulan yang begitu baik sekali untuk kita hayati dan kita tekuni. Mudah-mudahan yang menjadi pembakar semangat dan keinsafan kepada kita. Saya mengucapkan jutaan penghargaan kepada ketiga-tiga panelis, Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi, Datuk Badli Shah dan juga Ustaz Zamri yang telah memberi ilmu dan perkongsian kepada kita. Tidak dilupakan kepada penganjur kita, Bank Islam Malaysia Berhad,
perbankan Islam terbaik di Malaysia. Tidak dilupakan kepada Kementerian Sumber Manusia bersama dengan agensinya, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dan juga TMB yang telah menyediakan lokasi kita bersiaran langsung, dan tidak dilupakan kepada semua hadirin dan hadirat, terutama yang muslimat pada hari ini yang datang ke forum perdana kita, dan juga kepada penonton di rumah. Boleh lambai yang terlihat di LED kita dengan senyuman manis para penonton yang berada di Dewan Masjid kita. Baiklah para penonton sekalian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ada tangan yang tidak dikenali, tapi jasanya telah membangunkan Pertiwi. Ada keringat yang tidak terlihat, tapi dialah yang telah membangunkan sejuta umat. Bekerja bukan semata-mata mencari gaji, tetapi menjemput keberkatan rezeki. Selamat Hari Pekerja, pekerja ke semua bangsa. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Ustaz Hariri mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.